Prestasi ini bukan sekadar pencapaian angka, tetapi lambang amanah dan kecekapan dalam memastikan agenda pembangunan negara dilaksanakan dengan lancar. Namun, saya ingin tegaskan pencapaian ini membawa perubahan nyata kepada rakyat. Ia menunjukkan bahawa lebih ramai wanita mendapat peluang untuk maju, warga emas menerima perlindungan yang sewajarnya, kanak-kanak berada dalam persekitaran yang lebih selamat, dan keluarga serta komuniti menjadi lebih stabil dan berdaya tahan. Inilah nilai sebenar kerja kita.